Ikin nak share sikit tentang kisah diri Ikin sendiri. Ikin dari Taman Rashidah Utama Senawang, ex-student dari UTM Johor Skudai. Ikin merupakan pelajar computer science pada ketika itu. Memang orang computer science ni kan seorang yang sangat introvert dan pemalu orang je. Masa mula-mula buat video bisnes ni dulu kan, serius cakap Ikin memang seorang yang sangat pemalu. Tak tahu nak cakap apa tau. Tak reti nak edit video, lighting pun gelap, kadang-kadang suara pun tak clear, rasa macam cakap pun tergagap-gagap. Ikin rasa macam siapa je nak tengok video aku ni? Tapi kan Ikin buat je. Walaupun tak sempurna, walaupun tak yakin, walaupun video kita waktu itu biasa-biasa sangat, tapi bila kita konsisten, hari demi hari Ikin belajar bersama dengan tim Ikin, Ikin pun improvise video Ikin. Percaya tak, daripada video yang Ikin yang tak, orang tak pandang pun, akhirnya orang DM Ikin tau. Orang PM nak belajar bisnes dengan Ikin. Masa tu kan Ikin sedar video kita ni kan sebenarnya tak perlu perfect pun. Yang penting kita kena berani bermula. Sebab tu Ikin nak pesan, pada hari ini korang kat rumah tu daripada scroll kan TikTok tu, apa kata ambil je handphone anda tu, tekan je record, cakap je perkara-perkara yang bermanfaat. Ikin percaya anda seorang yang sangat berilmu, korang pasti ada ilmu-ilmu yang nak share kepada orang ramai, betul tak? Jadi apa salahnya kita share perkara-perkara bermanfaat? Tak kisahlah muka kita berminyak ke, suara kita tak sedap ke, kita buat je dulu, okey? Bila anda mula tunjukkan diri anda, barulah orang boleh kenal siapa anda. Orang akan suka anda dan percaya kepada anda. Itulah permulaan rezeki masuk tanpa disangka-sangka. Jangan sampai kita nak tunggu dan lihat orang lain berjaya, kita hanya masih lagi duduk dan lihat orang lain berjaya. Fahamkan apa masa Ikin cakap tu? Apa yang perlu korang buat adalah korang kena komen, saya nak belajar macam Ikin. Klik link di bio profile Ikin, isi form, lepas tu tunggu Ikin message anda secara personally. Jom kita ubah nasib untuk ubah diri kita, belajar banyak ilmu tentang ilmu bisnes bersama Ikin. Jumpa nanti Ikin di dalam grup AUC Champion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.